Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Mariam Hana dari Show Best TV, TV PSS, SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Bila kekasih mengundang aku pulang, mahligai menanti penuh gemilang. Bila kekasih menyingkap tabir cinta, tiada terbatas dengan kata-kata. Dapatkah aku? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu bagi nasihat kepada kami murid-murid tahun 6? Okey, saya selaku guru besar SK Tengku Baria dan juga mewakili guru-guru ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid-murid tahun 6 SK Tengku Baria sesi 2025-2026 kerana berjaya melengkapkan sesi persekolahan alam rendah mereka di sini, dan semoga melangkahnya anda semua ke alam menengah nanti, semoga anda menjadi pelajar yang lebih berjaya, lebih cemerlang. Jagalah diri baik-baik. Kami di sini sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu Ustaz, boleh Ustaz bagi nasihat kepada kami murid-murid tahun 6? Alhamdulillah, tambahnya Ustaz ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid tahunan yang akan memasuki era sekolah menengah. Cuma pesanan dan harapan Ustaznya, yang pertama, jaga solat. Di mana kita berada, solat hendaklah dipelihara dan dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga tingkah laku, adab dan sopan santun di mana kita berada. Kerana kepandaian semata-mata tidak memberi erti yang besar sekiranya kita tidak dipasang ataupun disertakan dengan adab dan sopan santun. Itu yang kedua. Yang ketiga, hormati guru dan ibu bapa. Di mana sahaja kita berada, guru hendaklah kita hormati, begitu juga ibu bapa. Hormati mereka kerana mereka ada sumber inspirasi kejayaan kita. Dan yang ketiga, pilihlah rakan yang baik di mana kita berada dan bimbing mereka, jangan kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Dan insya-Allah kita akan harapkan Ustaznya kita akan jadi insan, mudah-mudahan semua kita akan jadi insan yang baik, yang berjaya dunia dan akhirat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu bagi nasihat kepada kami murid-murid tahun 6? Okey. Kepada semua murid tahun 6, cikgu nasihatkan semoga terus belajar bersungguh-sungguh dengan nasihat ibu bapa, dengan nasihat guru-guru, dan semoga kamu semua berjaya dunia dan akhirat, dan sentiasalah ingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap langkah yang kamu akan jalani selepas ini. Okay, terima kasih cikgu. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV selalu informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.